makin lama makin teruk akhlak penduduk kota Sodom ni. Maka Allah utuskan kepada Nabi Lut untuk berdakwah di kota Sodom ni. Sebelum ni Nabi Lut satu-satunya lelaki yang beriman kepada Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim arahkan untuk berdakwah di Mesir. Lepas dari Mesir, Allah perintahkan Nabi Lut ini berdakwah di kota Sodom ni. Datanglah Nabi Lut di kota Sodom ni. Bila Nabi Lut masuk di kota Sodom ni, maka terkejutlah Nabi Lut dengan perbuatan kaum Sodom ni. Nabi Lut cakap, tak pernah orang buat lagi perbuatan macam ini sebelum ni. Maka Nabi Lut berdakwahlah kepada kaum Sodom ni. Tapi apa jawapan kaum Sodom kepada Nabi Lut ni? Dia nak mengusir Nabi Lut daripada kota Sodom ni. Begitu keras hati kaum Sodom ni. Nabi Lut memberi ancaman pun mereka tidak hindari. Malah mereka memperolokkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Malah meminta azab diturunkan kepada mereka. Apabila kaum Sodom mencabar Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ni, turunlah 3 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril, Mikail, Malakul Maut. Dia turun berjumpa dengan Nabi Ibrahim dulu. Dia pergi ke rumah Nabi Ibrahim. Bila 3 malaikat ni pergi ke rumah Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni menjamu 3 malaikat ni. Sebab Nabi Ibrahim ni orang yang pertama memuliakan tamu. Nabi Ibrahim menyembelih anak unta untuk dihidangkan kepada tetamu dia. Nabi Ibrahim ni orang yang sangat pemurah. Dia mempunyai ternakan unta ni khas untuk disembelih untuk menjamu tetamu dia. Apabila Nabi Ibrahim menjamu 3 malaikat ni, tapi 3 malaikat ni tak nak makan. Lepas tu Nabi Ibrahim peliklah dengan 3 orang ni. Dia siapkan makanan tapi tak nak makan. Lepas tu 3 malaikat ni cakap, kami ni utusan Allah untuk membawa berita gembira kepada kamu. Yang kamu akan mendapat anak, iaitu Nabi Ishak. Dan kami akan membinasakan kaum Lut yang ingkar terhadap Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Di kota Sodom yang sangat teruk ni, apabila orang luar masuk ke kota Sodom ni, nescaya dia akan dirompak, dia akan diliwat, dia akan dibunuh kalau dia melawan. Jadi Nabi Lut ni dia perintahkan anak perempuan dia ni berjaga di luar kota Sodom ni. Siapa-siapa yang nak masuk, dia akan halang supaya tak masuk di kota Sodom ni. Begitu teruknya apa yang berlaku di kota Sodom ni. Datanglah 3 malaikat ni jumpa dengan anak Nabi Lut ni. Maka anak Nabi Lut ni tak bagi 3 malaikat ni masuk. Tapi mereka ni malaikat kan. Lepas tu masuk juga berjumpa dengan Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang ni pada waktu malam. Jadi tidak ada penduduk di kota Sodom ni menyedari kehadiran 3 malaikat ni. Tetapi isteri Nabi Lut yang kufur ini membocorkan berita ni, maka tersebarlah kepada orang-orang yang berada di kota Sodom ni. Maka serbulah mereka ke rumah Nabi Lut ni. Sebab isteri dia bagi tahu ada 3 tetamu yang sangat tampan ni. Apabila